Seperti mana kita warakan tadi, topik berkenaan bagaimana keadaan autistik ni boleh didiagnos ketika dewasa. Semua mengatakan bahawa daripada kecil sebenarnya kita boleh mengenal pasti, tetapi tidak. Jadi ini sebenarnya membuka mata kita juga dan kita ingin mendekati kisah yang boleh mungkin memberi manfaat dan juga inspirasi kepada kita semua sebenarnya. Ya, baik, kita bersama dengan pasangan suami isteri Puan Syah Ramson Abdullah dan juga suaminya Cik Adrian Adam. Terima kasih bersama kami pagi ini. Terima kasih. Okey, Puan Syah kabarnya baru didiagnos sekitar bulan Julai yang lalu. Ini juga satu perkara yang kami sendiri pun macam terkejut jugalah kan, sebab dalam kalangan dewasa pun boleh didiagnos. Kali pertama nak tahu didiagnos tu bagaimana, ada terbuka hati dan juga perasaan nak ke klinik ataupun hospital untuk membuat pemeriksaan? Banyak sangat saya ada masalah untuk dalam interaksi sosial. Kadang-kadang saya tak faham orang sarkastik. Lepas tu kalau orang komen banyakkan kat media sosial lah, saya tak faham. Kadang-kadang kalau tengok video, saya tak faham kenapa orang ketawa. Saya bawa video tu, saya bawa ke jumpa suami saya, lepas tu saya suruh dia terangkan. Sebenarnya banyak. Dia kalau macam selalunya orang yang jumpa dengan dia, orang takkan nampak benda ni. Saya sebagai suami, saya nampak dari mula kahwin dulu sampai sekarang saya nampak. Satu, dia tak faham sarkastik. Yang kedua, macam kalau orang gurau, berkias, dia tak faham benda tu. Saya akan tanya balik, apa dia cakap? Apa maksud dia? Dia akan tanya. Dia banyak benda yang dia tak faham. Okey, sebab tadi Angel kata, Angel sebagai suami, Angel tahu daripada mula kahwin sehingga hari ini. Bagaimana permulaan tu tahu macam, Syah ni macam different sikit, istimewa sikit. Dia first time tu yang saya nampak ni, dia turun dari MRT, kami turun sama-sama turun dari MRT, dia keluar, dia terus pandang dinding. Oh, okey. Pandang dinding. Dalam hati, budak ni blur ni. Budak ni blur. Tak baik Tak kisah sebab memang macam tu. Dia tak kisah. Bukan ada dinding, tenung dinding. Dia tenung dinding kosong. Kalau yang normal mungkin tak buat begitu. Kan? Tapi kalau dekat rumah lah, apa antara mungkin situasi yang nampak berbeza? Kalau dari awal kahwin, lepas tu semakin lama kan, nampak macam situasi yang berbeza yang dapat dilihat daripada Puan Syah sendiri. Ada tak kalau kat rumah tu yang nampak macam lain ni? Lain itu yang selalunya yang dia tak faham tu lah, kebanyakan benda. Lagi satu macam gadget atau contoh periuk nasi. Okey. Periuk nasi, kita tekat ni dia tak boleh dapat. Saya tak boleh benda yang banyak step. Kalau sebab tu kadang-kadang saya selalu guna air fryer, senang. Kalau banyak sangat step, kena tekan-tekan nak tekan, dia tak boleh nak hafal. Okey. Puan Syah, sebenarnya daripada awal memang kalau ikutkan daripada zaman kanak-kanak ataupun remaja, memang perkara tu dah biasa dalam kehidupan ke, atau lewat sekarang ni baru perkara tu terjadi? Daripada kecil lagi saya ingatkan semua orang sama. Jadi kita tak tahu klien. Saya ada baca juga orang lain yang dia kata kalau diri dia daripada kecil dia akan rasa lain. Tapi saya tak rasa lain sebab saya ingat semua orang ada cara tersendiri. Dia ada sifat atau perangai sendiri. Jadi saya rasa saya pun macam tu. Jadi saya tak tahu itu autism. Masa zaman sekolah bagaimana? Sebab selalunya kan macam kalau autistik ni dia ada dari segi pembelajaran pun kita boleh nampak dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan Syah? Saya tak dapat. Kalau kat sekolah, saya ada time saya tak dapat pun cikgu tu mengajar. Kita macam mana? Kita duduk kelas sebab sekarang ada sekolah untuk special kan. Tapi kalau saya sekolah perdana, aliran perdana, sebab dulu kita tak ada kefahaman untuk autism. Jadi saya sekolah biasa. Jadi kalau saya tak dapat cikgu tu ajar, jadi tak dapatlah. Pernah suarakan kepada ibu bapa mungkin keadaan Syah ketika itu? Kalau macam ibu bapa tanya, saya akan jawab, okey, boleh. Sebab kita tak nak nampak lain. Kita tak nak orang nampak budak ni tak reti ataupun lambat faham. Tapi Syah, masa mula tadi saya salam, tak ada. Maksudnya tak ada apa? Tak nampak beza. Betul. Awak nampak sangat ramah, sangat friendly, macam biasa sosialnya. Betul. Okey, nak tanya Anjan, bila mana siapa yang sebenarnya yang mengajak, macam apa kata kita buat pemeriksaan? Siapa yang mulakan? Dia sendiri. Saya sendiri sebab saya takut kalau in case nak jumpa polis. Jadi bila polis tanya, saya selalu ada isu macam saya lambat faham
polis nak cakap. So saya nak buat laporan. Jadi saya rasa saya tak nak menyusahkan orang lain. Lebih baik saya pergi check kenapa dengan saya. So mula saya ingat saya ada mental illness kan. Tapi bila buat ujian IQ, lepas tu ada ujian yang lain lah. Lepas tu baru kita tahu, oh rupanya saya autism. Maksudnya ada beberapa ujian yang dilakukan untuk memastikan sama ada benar-benar didiagnos autism ataupun tidak. Okey, sebaik saja dah tahu apa yang dilakukan. Ada sebarang rawatan susulan ataupun bagaimana? Doktor ada tanya perlukah ubat tak? Tapi kita okey, boleh dikawal. Boleh dikawal. Boleh dikawal. Bila dah tahu dia ada autism, saya kena belajar lebih lagi lah pasal autism. Cara nak ni dia kan. Bantu. Masa mula doktor kata okey, selepas buat ujian dan keputusannya ini adalah katakan diagnose, bagaimana ketika itu penerimaan Lega kalian sangat. berdua? Alhamdulillah, syukur. Syah lega. Lega. Sebab dah tahu dia dah tahu sebenarnya. apa masalah dia kan. Okey. Jadi meneruskan kehidupan seperti biasa ataupun memang ada perkara nak ubah? Setiap hari saya akan belajar. Autism dewasa ni perlu buat apa? Sebab saya tak boleh paksa diri saya ikut orang. Okey. So saya ada kapasiti. Benda yang tak boleh, saya tak boleh paksa diri. Kalau saya paksa, saya akan jadi macam benak. Saya penat. Jadi saya akan ikutlah apa yang saya boleh, yang tak boleh. Ikut kemampuan Ya, sendiri. betul. Macam Andreas ni bagaimana memberi sokongan macam nak ubah? Okey, kita dah kena ubah sedikit demi sedikit, bagaimana? Saya pun terpaksa belajar pasal autism, belajar lagi, banyakkan membaca. So saya kena banyak bantu dia lah. Tapi dekat rumah memang dia buat kerja rumah. Memang saya buat kerja. Tapi andai kata kalau Adrian tak ada kat rumah, kan, bagaimana Syah sendiri kat rumah menguruskan diri? Saya mengurus diri tak ada masalah. Cuma kalau masak saya beli. Belilah. Itu saja. Tak apa, dia setiap konflik tu dia ada penyelesaian. Betul, So itu ada. kalau penyelesaian terbaik, tak apa, tak ada masalah. Betul. Baik. Kita doakan yang baik-baik saja dan kita harap juga ini menjadi kecakapan ilmu dalam kalangan penonton lah, sebab kadang-kadang kita betul lah kan, kita tak tahu kita ni okey ke tak, kita rasa kita ni ada sifat-sifat yang mungkin introvert, kita tak suka berinteraksi. Cuba kalau kita amati betul-betul ataupun kita dapatkan pandangan ataupun nasihat pakar perubatan sendiri untuk memastikan ada masalah ataupun tidak dengan diri kita ataupun ahli keluarga kita. Baik, macam Syah peringkat 1 Dia, Betul. Dia sampai peringkat 3 kan? Betul. Okey. Terima kasih banyak-banyak diucapkan Terima untuk kasih. Syah Sama. dan juga Andreas.